warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Haris Rayyan Hari Nizam dari Dermalit TV untuk menemani anda menyusuri hari yang penuh meriah ini. Pada pandangan cikgu, apakah cara terbaik untuk murid menghayati dan menjiwai semangat? Okey, pada pendapat saya, dalam penghayatan dan pemahaman tentang semangat patriotism, mestilah menggunakan pemahaman secara emosi dan serta intelek. Dan bagi saya, bagi membentuk ataupun menyemangat dalam semangat patriotism bagi pelajar, contohnya bagaimana program hari ini, iaitu program Derma Merdeka Fun Walk, yang bagi saya yang cukup memberi kepada hati mereka menjiwai apa itu semangat patriotism sambil membawa bendera kemerdekaan. Yang kedua, yang berkaitan dengan media sosial. Pada hari ini saya yakin dan percaya bahawa generasi hari ini mempunyai telefon bimbit ataupun telefon pintar bagi menunjukkan semangat patriotism di seluruh negara dan saya yakin di seluruh dunia. Oleh itu, bermulalah pada murid-murid saya katakan janganlah merdeka daripada mulut tapi daripada hati dan fikiran. Itu jawapan saya. Apa perasaan anda menyertai merayakan kemerdekaan pada hari ini? Okey, perasaan saya terutama saya sebagai Form 5 pada tahun ini, saya rasa sangat sebab tetapi keseronokan dia macam saya tak akhir sebab saya kan tingkatan 5. Jadi yang sebab tu yang pertama. Yang kedua, seronok sebab bila kita merdeka, apa je kita nak buat selain daripada ada banyak aktiviti. Tetapi saya ni aktiviti tak join sangat. Jadi inilah peluang saya nak meluahkan perasaan sebagai rakyat muda yang sangat patriotik. Tanggal 31 bulan 8 57 Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 bulan 8 57 hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari merdeka. Merdeka 31 bulan 8 57 hari
Bagi saya kemerdekaan ni bermaksud bebas dari penjajahan, dari macam terkurung, merdeka. Sebenarnya bebas. Okey. Mesej khusus Tuan Pengetua kepada murid-murid sempena sambutan Hari Kemerdekaan tahun ini. Okey, sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, mesej saya untuk anak-anak murid Sekolah Menengah Kebangsaan Derma, hayatilah rukun negara. Jadikanlah rukun negara tu sebagai satu panduan kita untuk menjalani hidup dalam masyarakat yang pelbagai kaum, dan jadikan akhlak madani merupakan akhlak yang sentiasa dipegang, yang sentiasa kita ada toleransi, ada kerjasama antara satu sama lain. Semoga dengan akhlak yang baik akan membentuk anak-anak ataupun pemimpin masa hadapan yang cemerlang dan gemilang. Yang pasti, Sekolah Menengah Kebangsaan Derma, harapan saya akan dapat melahirkan pemimpin yang cemerlang pada negara dan bangsa. Okey, terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Satu. Semangat kemerdekaan diarahkan bukan hanya masyarakat, namun rasa cinta dan bangga sebagai rakyat Malaysia. Jagalah etika penggunaan bendera dan jangan lupa menyemarakan sambutan Hari Kemerdekaan. Saya Haris Layan dari Derma TV mengakhiri program pada hari ini. Selamat Hari Kemerdekaan ke-68 Malaysia Madani Raya Isan Timur. Merdeka!